Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni video saya buat dekat rumah ya geng. So sebab saya nak bancur pellet untuk kita cuba dekat kolam taufu. Kolam taufu ni bukan kolam kok yang selalu saya pergi mancing guna tahu tu. Sini pun guna tahu juga, tapi sini boleh cuba pakai pellet untuk try kita punya pellet ni power ke tak. Sebab ikan dia bukan sentiasa makan, tapi ikan banyak. So sekarang ni saya nak bancur pellet 2 minggu, seminggu setengah sebelum saya pergi kolam tu. Minggu depan saya akan pergi kolam tu. Betul. Okey. So hari ni adalah hari Khamis dan minggu depan baru saya pergi. So hari ni saya nak bancur pellet. Saya nak cuba. Saya sebenarnya game banyak kali pernah cuba pakai pellet ni, tapi jadi tu jadi. Tapi hasil dia tak mantap. Tapi kali ni saya nak try buat lagi. Saya nak R&D saya punya pellet sendiri. So saya sini ada tulis, saya ada tulis kat sini. Ini pellet 1.2 kilo geng. 1.2 kilo. Ni. Kita akan masuk separuh je tu. Kita nak 1 kilo tepat. So saya nak cuba. So saya beritahu kat korang sekarang ada umpan apa je. Jom kita buat terus. Laju-laju. Okay, so sekarang ni saya ada pellet kat sini 920. Yang ni 920, saiz dia kecil sikit. Kita guna ni. Lepas tu kat sini saya ada ni chef umpan, Abang Along punya, by Chef Along. Yang ni memang bagus lah. Saya pernah guna dapat ikan juga. Yang ni minyak kulim ya geng. Minyak kulim. Minyak kulim toyol saya nak campur sikit. Sebab yang ni kolam yang saya nak pergi ni dia macam kolam yang liar sikit. Ikan dia dah macam liar. Tak apa. Bukan macam ikan yang selalu makan pellet. Dia dah liar sikit. So kita boleh try yang tu. Lepas tu saya ada nanas. Nanas saya ada pisang. Esen pisang. Badam. Dan juga paste strawberry. Paste strawberry ni saya baru beli ni. Itu guna dekat kolam kok ikan makan. Lepas tu yang ni paste soya. Tapi dia cair sikit sebab terlalu banyak air kelapa saya terguna banyak. Dan bahan kisaran dia tak cukup. Macam tahu, tempe semua tak cukup. So dia jadi cair. Tapi tak apa, kita akan letak sikit-sikit je. Lepas tu ada juga ni geng. Pati sawit. Kita cuba je semua ni. Mana tahu rezeki kita. Jom kita bancur sekarang. Okey geng. So sekarang ni kat sini saya ada santan tau. Santan ni 350 ml. Mililiter. Okey, ml lah, ml. Lepas tu sekarang ni saya akan campur dengan, saya akan genapkan dia jadi 100. So saya akan letak ni, paste ni kan. Saya akan letak jadi, tugas dia kan. Saya letak 100. Bila saya letak 100 dia akan 350 campur 100 jadi 450. So lagi 50 tu kita punya paste campuran tadi. So kita tengok sini ni. So kita nak 100. Okey ngam. Bau dia, ya Allah. Kita campurkan dalam ni. Okey, bau. Masya Allah geng, bau dia subhanallah. Okey, kita dah campur tu. Sekarang ni kita masuk terus esen. Kita masuk esen Ni esen nanas kita letak 2 ataupun 3. Bismillah. 3 kita letak 3. Pisang ni dia tajam bau dia. Tapi boleh je. 3 juga. Kita letak 2 pisang, kita letak 2. Okey. Ini badam. Badam ni kita letak 2. Sikit lah, 2 suku lah. Bukan 2, 1 suku. Sebab saya tak yakin sangat. Lepas tu ni kulim, minyak kulim. Minyak kulim ni kita letak 1 tutup. Setengah tutup. Minyak kulim ni dia ada bau dia sendiri geng. Memang bau tajam betul. Hebat Abang Along buat Okay, ni paste strawberry. Ni pun kena letak banyak sikit. Sebab apa, kita nak bagi ada warna kan kita punya ni. Apa saya tak tahu 4 Okey, 5. Tangan saya dah kotor lah. Okey. Lepas tu last produk kita. Ni dia. Pati sawit. Bagi ikan tu dia mengimbau balik kenangan dia makan sawit dulu. Okey geng, saya dah kacau dah semua ni tadi. Saya dah ratakan dah semua ni. Sekarang ni jom kita tuang pellet dulu. Lepas tuang pellet baru kita tuang cairan tadi tu. Sebab kita tak nak tuang cairan baru tuang pellet. Takut nanti dia macam cair bancuan kita ni melebihi. So nanti pellet kita akan jadi apa orang kata, lembik lah. Pellet kita tak jadi lah. Kita kalau boleh pellet tu kita nak satu-satu biji. Dia tak hancur. Dia air dia mencukupi. Bab ni lah saya gagal geng. Saya memang tak pro lagi bab ni. Saya tak muat lah. Saya kena pergi ambil besar. Sebab geng. Tu dia geng. Saya bawa saya punya periuk. Mak saya masak kari tu. Kalau saya tahu, dia tahu saya buat benda ni, habis lah saya. Okey. Kita nak cukupkan 1 kilo 1 kilo. Taruh lagi. Sebab dia satu pack tu 400 gram. 400 gram. So kita kali 3 dia akan jadi 1.2 kilo lah. 48 12. So ini
Sikit lagi ya. Kita pun masuk semua je. Masuk semua je lah. Tinggal lagi tu untuk siapa je. Tu dia. Nanti kalau kita punya pellet ni air kekurangan, kita tambah ni je. Okay, so jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga bancuan aku ni menepati cita rasa ikan tu nanti. Bismillah. Bismillah. Oh, tadi yang putih tu santan. Betul lah kata. Lagi kacau pakai sudu tu. Pakai tangan je lah. Bau macam ni tak apa geng, dia bau wangi. Dia tak adalah bau hapak sangat. Okay, kita nak kacau macam ni kan. Kacau macam ni. Kita akan tinggal kejap. Okay geng, saya tinggal dulu. Okay, saya akan tutup dan saya biarkan dia kat luar kejap. Sebab apa? Sebab saya nak bagi air ni diresap dulu oleh pellet-pellet ni semua. So kita akan tutup. Lepas tutup, lepas pellet dah kembang, saya akan tunjuk kat korang macam mana rupa dia nanti. Okay, mantap. Okay geng. So pellet ni saya dah tutup macam ni untuk masa yang panjang juga. Saya rasa 2 jam juga saya dah buat macam ni. So kita boleh tengok pellet ni geng, cantik. Cantik gila. Memang air, sukatan air, tengok geng, dia tak hancur. Dia sebiji kita dapat pellet ni. Kita kena kacau dia sikit lah. Kita ambil yang bawah tu kan. Sorry geng, saya rekod seorang-seorang. So dia jadi macam ni lah. Kita angkat yang bawah, kita akan tolak ke atas. Bau dia sedap. Bau-bau kulem gitu kan. Bau strawberry ada. Okay geng, saya akan gaul dulu. Tengok warna dia. Okay geng, dah hancur dah pellet kita. Dia dah lerai satu-satu. InsyaAllah kita akan mancing pada hari Jumaat minggu depan. Okay geng, tunggu untuk videonya geng. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni saya kat kolam Taufu Sport Fishing Center. Korang boleh tengok ni. Dekat tepi Highway Lata. So saya nak mancing kat sini. Ni besar ni tasik dia. Jom kita mancing. Okay geng, jom kita bancuh. Saya guna ni pellet. Saya baru nak cuba belajar main pellet geng. Saya tak pandai sangat, tapi saya cuba. Okay. Jom kita try. Kita cucuk ni pellet ni saya dah buat umpan. Saya dah buat video, nanti korang tengok. Ni sambungan video umpan tu. Masuk kita cucuk ni dulu sebelum kita kepal pellet tu. Kita potong lagi. Kita potong apa kita guna roti jajan ni. Rotau. Cucuk dulu. Pecah bang. Aduh, si pecah semua. Okay, lepas tu kita ambil ni, kita letak sikit sini. Kita letak sini. Kita letak yang kita punya tu kan. Lepas tu kita tekan. So kita ambil ni. Letak situ. Tarik, tekan. Jadi sini. So nanti ikan akan makan yang ni. Ikan akan makan ni. Lepas tu dah buat sini kan, kita tarik sikit. Situ, kita letak atas dia, tekan. Letak, tekan. Saya tak pandai yang tapi saya try. Kita belajar tu. Tekan, situ. Kita tekan macam ni kan. Nanti dia akan, kita baling tu, yang kat luar ni dia akan pecah. Pellet ni saya dah peram selama seminggu. Seminggu lebih kak. Kita guna banyak-banyak, kita habiskan cepat. Sebab kita ada beli roti lagi, masa kita pun tak banyak. Okay, tekan kan. Macam tu. Jadi sini lebih kurang macam ni, lebih kurang. Lepas tu dekat mata ni, dekat ini geng, kita akan letak satu batu. Batu saiz kecil. Macam ni, saya 1/2. Kita letak yang ni supaya kita nak tenggelam. Okay. Jom kita baling. Bismillah. Oh besar.
Umpan besar, ikan besar. Oh, dia suka. Tapi itulah saya tak pandai lah buat, uncle. Saya banyak kali buat pelet tapi susah dapat ikan. Pakai pelampung ah. Saya try ni dululah. Patin dulu. Mekong. Uish. Okey, kita balik. Okey, kita dah baling dah. Okey, strike lagi. Tapi saya rasa ni mekong. Macam besar je. Takut mekong lah. Dia tak nak tarik tu. Saya rasa ni mekong lah. Geng, tadi tengah ikat tali. Faham, ikan makan. Dia tekan. Ui, kuat ni. Ini mekong. Berat, sumpah berat. Berat gila. Saya rasa mekong. Saya baling pelet saya kat tengah tu. Kau tengok, dia tahan. Saya nak gulung pun tak boleh. Dia tahan. Faham tak maksud dia? Dia tahan, geng. Dia tahan, dia tak nak tarik. Aduh, mekong lah. Oh, ai. Mekong, sumpah mekong. Naik tu. Mekong, sumpah mekong. Naik boat. Boy naik boat ke? Weh, jadi gelapar. Kalau ada bapak saya tak gelapar tadi. Jauh kan? Jauh. Aduh, ni saya rasa lembik lah, geng. Dia datang. Nampak tu? Kat tengah-tengah air tu. Aduh, ni. Oi, tak boleh guna hari ni. Kita baru beli kot. Semalam baru sampai. Alah, sayangnya. Ini tak jadi lah. Ejek, jangan beli. Tapi murah je kan. Sampai RM100 pun bawa RM100. Ikan apakah ini? Jangan gulung, biar je. Dia tengah tarik tu. Kalau kita lawan nanti reel kita rosak. Ikan apakah ni? Dia datang, lepas tu dia pergi balik, pergi balik. Mekong kecil kot. Kecil pun macam ni. Ni, strike tu geng. Reel strike tu. Baru beli semalam sampai. Okay, tarik slow-slow. Bila dia dah datang tu, rasa kita boleh gulung, kita gulung. Kalau tak boleh, biar dia tarik. Dia tahan kan? Dia tahan. Kita tak boleh tarik, dia tahan. Geng. Boleh gulung. Ni boleh gulung ni. Okey. Trek. Aduh, really. Tapi tak padan lah geng. Kita kalau nak main mekong, kita kena guna reel 5,000, 6,000 kan. Saiz besar. Yang ni 4,000. Pegang reel. So pegang. Kau try pegang pakai tangan kau. Ni. Ni pegang ni. Panas tak? Panas kan? Saya jamin ni mekong. Sebab apa? Sebab tadi bila ikan tu lari ke tepi, ikan-ikan lain semua lari. Tu, ikan semua lari ya. Bawah. Tengok tu. Alamak, dia tekan balik. Alamak. Banyak gila tarik. Tolonglah, surrender. Kita nak makan je, lapar ni. Tenaga dia banyak tu. Tenaga dia banyak. Orang nak mancing ni saja. Tapi kalau di mekong, umpan jadi. Umpan mekong ambil.
Untuk habis tu. Okey geng. Kita dah lawan dia selama berapa minit kan? 10 minit ada kot Lebih kurang 10 minit lebih. 10 minit kan. Oh, Lama 10 juga. minit geng. Cik ni saya rasa tak bersama ni. Kita rasa dah datang dekat dah. Ni tak boleh percaya memang dia datang dekat kan. Kita dia push balik. Dia tekan balik, dia menekan ke depan dia. Dia datang. Oh ni ke ni? Okay, nampak tak geng? Oh, mulut dia besar. Alah, dia tekan lagi. Dia dengar suara manusia, dia tekan lagi. Oh, mekong makan umpan. Tengok kat mulut tu, solid. Kat kolam ni geng, kalau mekong makan umpan, kita boleh main lagi. Kita boleh, kalau tali cukup kita boleh main. Tapi kalau dia kena kat badan, tak boleh dah. Tak boleh main. Dia akan pucuk gila. Okay, dah sampai dah. Tangkap. Dah penat ni. Macam mana ni susah. Dah ajak diorang? Ha? Kan diorang? Tak ada. Tarik je. Kecil je ni. Kecil kan macam ni. Bayar. Kecil. Basah ni. Pegang coreng. Masuk lah. Bukan ni orang. Wah. Walah. Besarnya. Assalamualaikum. Lulus. Makan umpan pelet saya. Tak boleh lama geng. Sekejap je. Weh, 2 mata. Dapat sikit. 2 mata. Alhamdulillah, kita ambil gambar laju-laju, kita lepas terus. Sebab apa? Okey geng, kita lepas. Bismillah. Saya angkat macam angkat anak geng. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kan. Dah. Berlendih. Okey geng. Umpan saya lulus. Seekor mekong dah naik. Jom kita try lagi. Okey geng, buat masa ni kita baru je dapat seekor mekong. Dan tadi kita lucut satu ekor geng. Kita lucut pakai roti. Kita main apung. So kita ada 2 joran kan. Satu kita main pellet, satu kita main apung, roti. So ikan banyak main atas. So kita try main atas kejap. Tu letak-letak tu sana. Okey geng, jom. Kita solat dulu, lepas tu kita sambung mancing balik. Mantap. Okey geng, last kopek geng, pakai pellet. Kena. Ada Oh berat. Ada. Pakai pellet kan? Ni pakai pellet tadi kan? Pellet geng, roti guna ikan pandai 2 kali dia letup-letup. Tapi ada makan lah. Roti tu kita gulung lah. Kita bayang lagi sekali. Tengok bunyi. Cak tu kena balik check kenapa dia bunyi tu. Ish. Teruk geng. Really. Dia dengar lah bunyi dia. Tu. Menekan-nekan ikan ni.
Dia makan letup tadi. Dia makan letup tadi. Lepas dia makan, dia nak atas pum. Ini patin. Alhamdulillah patin. Tadi dapat mekong, patin, dapat seekor lagi lengkap lah. 3 generasi pacu. Ambil sauk tu. Tahu sauk ikan tak? Tahu lah. Bukan joran. Oh, besar gila. Naik geng. Patin. Patin pakai pellet. Ambil gambar. Pellet ni saya nak namakan pellet. Pellet tofu. Cantik ah. Okey. Patin ni saya rasa berat dia berapa kilo 8 kilo. Kecil. Sampai 10. Kalau 10 nanti nama saya dekat tu papan ni. Aku tak nampak. Lepas. Ni.